Ramai orang cakap kasut Accept 2000KM 5.0 Pro yang baru ni, dia punya energy return lagi padu daripada kasut Adizero SL tau. Betul ke korang ni? Tak tipu Okey, kalau korang nak tahu apa beza dua kasut ni, korang save dari post dulu video ni sebelum dia hilang. Kasut Evo SL ni, dia ada energy return 74.3% tau. Yang ni maklumat yang aku tengok kat internet lah. Yang ni pun dah kira padu gila tau sebenarnya. Tapi cuba korang tengok pula Accept 5.0 Pro ni. Dia punya melantun tu lagi tinggi kan. Dan itu sebabnya energy return dia 75% tau. Kalau on paper, beza dia sikit je kan. Okey, sekarang ni kita buat perbandingan head to head pula. Cuba korang tengok perbezaan dia tu. Korang boleh nilai sendiri kan. Energy feedback untuk kasut X-Tech ni lagi tinggi, betul kan? Kalau korang nak tahu, lagi tinggi energy return, lagi melantun korang berlari, lagi jimat tenaga dan lagi senang korang nak maintain pace tau. Akan tetapi, dari segi kain pula, aku lebih prefer kasut Adizero ni. Sebab kain dia lebih breathable berbanding 5.0 Pro ni tau. Korang nampak tak beza ventilation dia? Kasut Adizero ni lebih lawas kan? So simple je. Dua kasut ni memang padu gila tau. Cuma kalau korang nak kasut yang ultra breathable, tak rasa panas pakai berjam-jam, korang kena ambil Adizero Evo SL ni. Tapi kalau korang nak rasa rebound macam trampolin, nak hit personal best korang kena ambil 5.0 Pro ni. Aku dah letak link untuk dua kasut ni kat bawah. Sekarang ni stok sangat limited tau. Untuk korang yang terawal je. So sebelum habiskan saiz korang tu, korang kena grab sekarang.